Macam biasa kita charge. Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak guna telefon terbaru Redmi Note 17 Pro Max 5G. Kalau sebelum ni aku dah buat video unboxing, kali ni aku nak guna real life usage, outdoor, indoor dan sebagainya seharian. Nak tengok betul ke padu telefon Redmi Pro Max ni. Seperti yang korang tahu, telefon Redmi 17 Pro Max ni datang dengan bateri yang sangat besar, 10,000 mAh guys. 5 angka punya bateri. So kita nak tengoklah betul ke tahan dari pagi sampai malam. Fun fact, bateri Redmi ni 2 kali ganda lagi besar daripada iPhone 17 Pro Max. Gila weh. Tapi kalau kita tengok dia punya ketebalan dia, lebih kurang je. So sepanjang hari ni aku nak bawa telefon ni jalan-jalan lah. Layan social media, ambil gambar, rakam video, gaming sikit. And along the way akan share lah semua specs telefon terbaru Redmi ni. Dan yang paling penting, malam sekali kita nak tengok banyak ke bateri yang tinggal. Bateri update yang pertama 9.7 pagi, 100% guys. Okay, sudah siap. Okey, dah siap charging, kita nak gerak ke tempat lain. Aku nak connectkan telefon Redmi ni dengan Android Auto. IMAS 5 pair. Setuju. Okey, settle, dah boleh connect Android Auto. Okey, so bateri besar 10,000 mAh. Korang mungkin ada yang risau sikit kan, sebab bateri besar mesti charging lama, lebih 2 jam dan sebagainya. Salah, sebab fast charging dia sangat laju, 100 watt fast charging. Malah aku dah test, dia perlukan dalam masa sejam lebih macam tu dah penuh dah. Boleh guna berhari-hari guys. Dan satu benda yang aku suka pasal bateri telefon ni, katanya bateri dia mampu tahan sampai 6 tahun penggunaan. Selepas 1,600 charging cycle, bateri health masih lagi atas 80%, which is perkara yang sangat-sangat mantap lah. Dan aku perasan Xiaomi Malaysia siap berikan jaminan kalau bateri korang, bateri health turun bawah 80% within 6 tahun tu, dia akan tukarkan bateri ni secara percuma. Nice lah, so tak perlu risau sangat. Okay guys, aku dah sampai dekat pusat rekreasi air Putrajaya. Tapi sebelum kita nak keluar berbasikal sikit, aku nak share kepada korang pasal skrin Redmi Note 17 Pro Max ni. So, dia punya size screen dia adalah 6.83 inci, AMOLED 1.5K, 120Hz. Memang kualiti yang superb lah. Actually, aku dah guna beberapa hari lah sebelum hari ni. And aku boleh kata cukup sedap lah untuk layan konten, tengok movie, main game sikit. Cukup puas hati dan boleh kata crispy lah dia punya kualiti screen dia. Dia punya bezel pun nipis juga. So, dia berikan sedikit flagship punya experience lah. Dan kalau kita nak tengok dia punya kecerahan screen bila guna outdoor ni, bagi aku masih lagi sangat-sangat jelas. Oh, berbasikal hari ni. Jom naik basikal. Okey, kita rehat jap. So, macam yang korang tengok tadi telefon ni, nampak macam warna putih kan? Tapi sekarang bila dah kena cahaya matahari tu, dia jadi warna macam ke pink-pink sikit, ada cloud sikit. Nama dia adalah Cloud Blush. Dia gunakan teknologi photochromic. Boleh kata berubah warna lah bila kena cahaya matahari. Menarik weh. Aku cakap tadi cahaya matahari, sekarang dah mendung nak hujan dah. Cepat. Okey, nampak kaya hujan. So, kita kena rehat jap kat sini. By the way, ini sampel video depan dia, 4K 30. Dan ini sampel video belakang. Basah. 1, 2, 3. Yang tengah lepak semua. Okey, sekarang nak cerita pasal tahan lasak. Untuk generasi kali ni pun dia tekankan juga pasal tahan lasak. Baguslah sebab lagi tahan lasak telefon tu, lagi tahan lama kan. Kita beli telefon bukan nak pakai setahun je, kita nak pakai bertahun-tahun. So memang sesuai lah untuk siri Redmi Note ni. So untuk Redmi Note 17 kali ni, dia certified 3 meter drop resistance. Dia dapat UV-SUD 5 star Titan Quality Certification, battery performance, water resistant dan juga drop resistance. Dan juga dia melepasi 72 jam water resistance test sehingga 2 meter kedalaman dia. Dan untuk pengetahuan korang, dia support IP rating 66, 68, 69 dan juga 69K. Bermaksud kalau kena air tu memang tak ada masalah. Dan juga untuk skrin depan di kali ni, dia gunakan Corning Gorilla Glass Victus 2. Yep, dia tahan lasak. Dan yang aku suka pasal Xiaomi ni, dia claim dia tahan lasak dan juga dia backupkan claim tu dengan waranti-waranti yang dia bagi. So kalau korang beli telefon ni, dapat 2 tahun accidental warranty, skrin retak, back panel belakang retak ataupun liquid damage untuk 1 kali claim. Memang nice lah. Dan juga dia punya standard warranty dia bukan 1 tahun tapi 1 tambah 1 tahun. Jadi 2 tahun standard warranty. Okey, sekarang aku nak tunggu hujan berhenti dan aku nak gerak ke KL pula.
Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat area Pasar Seni, tapi sebelum kita nak buat apa-apa, aku nak share update pasal bateri. So, sekarang pukul 1.17 PM. Kalau boleh tengok, dah pukul 1 petang dah. And bateri dia banyak lagi guys, 86%. Baru turun 14%. Dah guna dalam sekitar 5 jam macam tu daripada pagi tadi kan. Okay, sekarang aku nak cerita pasal dia punya kamera pula. Macam korang boleh tengok belakang ni, dia ada 2 biji kamera. Yang pertama, kamera utama 50MP OIS dan kamera kedua, kamera ultrawide 8MP. Dan untuk bahagian hadapan, dia ada kamera selfie 32MP. So korang boleh tengok, ini sampel-sampel gambar yang aku ambil sekitar Petaling Street, Pasar Seni dan sebagainya lah. So korang boleh tengok yang gambar-gambar yang dihasilkan oleh phone Redmi ni, seperti yang korang jangkakan, dia punya kualiti dia memang adalah memang cantik untuk dia punya segmen dia. Details dia banyak, kawalan cahaya pun aku boleh kata cukup bagus, dan juga dia punya warna dia mungkin lebih ke arah yang slightly more punchy dan lebih pekat sikit. Dia taklah macam natural sangat, tapi masih lagi boleh kata selesa nak tengok lah, taklah macam over saturated ke apa kan. And dia punya natural bokeh pun, tengok pada gambar pisang, gambar bunga ni, belakang bokeh dah agak tebal juga. Mungkin disebabkan aperture yang agak besar lah, 1.5. Overall aku boleh kata aku cukup puas hati dengan gambar-gambar yang dihasilkan. Kalau aku nak ulas dari segi gambar selfie dia, macam biasalah gambar selfie for Redmi ni, details ada, kawalan cahaya okey, mungkin slightly soft pada tonam warna muka tu, tapi overall boleh kata kualiti selfie yang cukup baik. Okay guys, sebenarnya aku tak sempat makan lagi tadi. Aku singgah sekejap dekat Masjid Al-Sultan. So aku nak update sikit pasal dia punya bateri. So sekarang dah pukul 3.06 minit. Bateri surprisingly masih lagi ada 73% guys. Dah petang dah, masih lagi ada 3/4 lagi. Okay, sekarang aku nak buat lagi satu bateri test. Sebabkan bateri dia lambat sangat turun, aku nak tengok bila aku buka YouTube selama 1 jam, berapa persen bateri turun. So untuk buat test tu, kita buka mungkin YouTube, kita buka Financial Faiz Podcast. Ini dah 57 minit. Podcast pasal nak beli rumah pada zaman sekarang. Sekarang pukul 3.09 minit, 73%. Aku akan playkan dia sampai ke kedai makan nanti. So pukul 4.09 minit, kita akan tengok berapa banyak bateri turun. Okay? Let's go. Okay guys, sekarang dah pukul 4.09 minit, bateri tinggal 69%. So, boleh kata turun 4% selepas 1 jam tengok YouTube. Not bad. Okay guys, so sekarang aku dekat tempat parking di hadapan Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Tapi sebelum kita keluar, aku nak cerita sikit dari segi dia punya performance. So, chipset yang digunakan oleh Redmi Note 17 Pro Max ni adalah Snapdragon 6 Gen 5 4nm. And aku boleh kata sepanjang aku guna daripada pagi sampai petang ni kan, nak dekat berapa? 5.21 petang ni dengan bateri 60%. Aku boleh kata prestasi dia secara overallnya selesa lah, sesuai untuk dia punya segmen mid range dia. Mungkin waktu heavy usage tu dia ada sedikit delay, tetapi untuk penggunaan yang biasa-biasa should be okay lah. Dan untuk memory dia quite nice juga, RAM sebesar 8GB tambah 8GB dan ada storan sebesar 512GB. Untuk phone mid range memang solid jugalah. Okay, so sekarang dah fresh sikit, dah settle semuanya. Korang tengok ni, Merdeka Mawar 8 colourful guys malam ni. Okay guys, ada satu lagi perkara aku tak cerita pasal telefon Redmi ni, iaitu software dia. So software yang digunakan oleh Redmi Note 17 Pro Max adalah HyperOS 3.0 guys. Korang boleh tengok, lebih user friendly. Aku suka design dia, nampak clean juga, senang nak guna, senang nak navigate. Banyak juga customization, korang boleh tengok pada lock screen yang mana nampak lebih bergaya, combine dengan sensor cap jari dalam screen dia. Memang nice lah. Dan apa yang aku sangat suka pasal software dia adalah dia berikan software update yang sangat lama, iaitu 4 tahun OS dan 6 tahun security. Mantap weh. So maksudnya lebih confident lah untuk guna lama bertahun-tahun. Lagipun bateri dia pun tahan bertahun-tahun, plus tahan lasak lagi. Semuanya aku boleh kata memang meyakinkan lah untuk long term usage. Okay guys, masa untuk buat conclusion. Ini adalah final battery update untuk Redmi Note 17 Pro Max 5G. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul, korang tengok ni, 9.01 PM, 9 malam.
Dan bateri surprisingly ada banyak lagi guys. Berapa tu? 51%. Bateri setengah lagi. So maksudnya dengan penggunaan aku yang boleh kata taklah light sangat, aku boleh kata agak medium usage juga, aku boleh kata telefon ni mampu tahan sehingga 2 hari penggunaan. And aku boleh kata aku confident aku akan dapat 3 hari kalau aku jarang gunalah. So aku nak share sikit dia punya battery usage dekat dia punya setting dia. So korang boleh tengok dia punya active time dia dah 12 jam lebih, hampir 13 jam. Yalah, aku start bukan pukul 8 lebih pagi, sekarang pukul 9 malam. Kita boleh tengok penggunaan dia punya YouTube, kamera, Maps, sistem launcher. Aku rasa Maps ni dia punya GPS dia guna lama. Hampir 4 jam GPS digunakan. Kemudian dia punya kamera pun dalam setengah jam aku ambil gambar dekat area Pasar Seni tu. YouTube 1 jam lebih. So bermaksud telefon ni memang dibina untuk tahan lama, bertahun-tahun untuk long term usage. Dan kalau aku nak cerita dari segi dia punya specs yang ditawarkan, actually quite okay, quite balance dengan apa yang korang bayar dan juga sesuai lah dengan dia punya segmen dia. So itu sahaja experience aku guna Redmi Note 17 Pro Max 5G dari pagi sampai malam. So komen sikit pendapat korang, like video korang suka dan subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu korang, dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Korang tengok ni 9-7 malam, bateri 50%. Aduh.